Salam. Oh, itu angin cara kuat. Ya. Ya, ini satu holder pump. Pam apa you pakai? Air, Korea bunga air. Macam mana bentuk dia? Ini tak boleh pas. Sini shifting aja. Ya. Tak pakai topi tak apa ini. Capai lah. Capai. Halo, Pak. Sampai tengah. Sampai tengah. Pakai. You mesti kena cek air Ya. Okey. Kita mau pakai dua holder pump, tapi satu pun tak kuat. Dua lagi tak kuat oh. Satu, kita pakai satu, dua tambah pakai. Satu pun tak kuat. Panas kau. Yang terbakar itu mana sini Hah? Hah? Yang terbakar itu mana? Apa pakai? Itu api besar mana sini? Sini tak sana. Bawah Bang, Ya. dia apa fuse ke benda nama tu? Fuse. Fuse 50A. Dia terbakar sebab dia touching sikit bang. Oh, ada touching ni. Ya, dia ni terkeluar ni. Ada touching terbakar. Ni terbakar. Tengok macam dah kena sambung lah. Oh. Kalau yang tak terbakar, macam mana rupa dia? Dia sambung lah ni. Clear. Oh, kali dia macam tu. Ini dah dah anu lah. Dia sebab touching tak kena kan. So bila macam ni okey lah. So guys, benda tu je. Kita starter ke apa? Starter tak ada. Tak kuat dia. Power dia boleh naik sikit ke? Ni boleh test angin kat sini? Boleh.
Nanti kalau saya lebih letup. Oh iyalah, betul. Tapi bila on dia tak sampai mega kan? Standard dia kalau kita tak pakai dia 10% kan. Bila kita tak pakai dia akan turun 6 atau 5%. Dia ni akan ke belakang lah. Ya. Bukan Macam ke dah depan. tengok. Sebab mana-mana kompresor dia 10 dia akan turun 6 atau 5. Sebab dia nak isi angin kan lambat kan dalam tank. Tapi dia punya pressure tak akan ganggu dia sampai ke merah lah. Tak tinggi lah. Kalau ada siapa usik dia akan merah. Tapi dia ada safety valve, dia akan meletup. Pum. Saya ingat diamond bocor tapi okey. Oh, okey. 2654. Okey. Okey, kompresor ni sebelum ni abang pernah pakai bang? Ya. Yang ni? Okey. Lepas tu kalau dekat langat tu itu genset kan? Okey, kalau kompresor ni kalau abang start on kunci, panel dia akan dia keluar satu ni untuk running dulu, dia akan keluar semua setup semua. Baru boleh start. Okey, dah start abang tunggu dulu dia akan run tu dalam berapa second. Naik dulu, lepas tu baru buka okey, angin lah. baru boleh buka angin. Lepas tu kalau abang dah on dia biarkan 10 minit ke atas bang. Bila dia dah start, dia nak akan charging balik bateri sebab dia kompresor ni berat. Jadi bila dia start dia gunakan power lebih bateri ni. Okey. Kalau lepas abang start, lepas tu abang off, lepas tu abang nak start balik emergency kan. Pastikan valve meter ni turun kosong. Turun kosong, Baru boleh start, dia senang. boleh start balik. Okey. Lepas tu yang kedua pula, kompresor ni cerewet dia air lah. Setiap hari abang kena jaga air. Sebab dia main RPM. Cek air nanti ya. Kau- Lepas tu mat start gitu. Oh, rambu kami. Okey lah. Saya tak dapat. Sekejap cuti kena reject. Orang tak ada. Standby lah. Memang tak ada lah. Cuti untuk Sabtu apa ni, Ahad, Isnin, Selasa. Mana ni nak pergi TRX pula ni. Oh. Nasib baik tak kena pergi Gua Musang. Ush. Oh tu. Apa ni, dam. Sudah berangkat. Panggil kasih lam orang kat. Ada. Dah ada. Tak ni APFI punya lam. Ada sini. Itu yang dalam. Ada sini ya. Turun dari. Lori mari. Dia tu dah sampai. Mana bai? Duduk dalam. Sini orang ikut tadi kan? Ini. Sini ada satu yang ada. Assalamualaikum. Sini satu. Ini bateri tukar, boleh jalan. Okay. Shut.
Tak. Fuyo. Ha? Banyak penuh minyak. Ha? Banyak penuh minyak. Air mau. Hmm? Sudah lama tak ada tukar. Sampai? Ha? Bateri ni sudah lama. Bateri nama lagi. Dulu dia cakap dia 25 hari kan? Hmm? Dia cakap dia tak ada tukar dia. Siapa mari? Orang tua. Kita tukar bateri tak? Bateri cas parah. Sudah lama tak? Sini tukar jalan dia itu dari nama. Ini barang untuk ini lagi tukar. Boleh lah, kurang. Hmm? Ini okey. Ya kah? Itu sikit saja. Boleh juga. Ini tak rosak. Jom.
Mana ada orang ah? Mana ada orang ah? Ini selalu start ke jarang? Ini taruh kosomo. Saya ciki ada, dia masuk. Ini kosomo. Sudah isi ya? Ciki ada, sini simpan kan. Oh. Tahun kasih sudah habis ini. Ini dia cakap belum masuk itu bakal macam ocong ini macam. Sekarang sudah isi belum? Isi belum, dia sikit saja. Sikit saja kan? Sikit saja. Nanti saya bagi you isi ya. Ini okey. Ini boleh start ke tak boleh? Start ini dah. Ini kita kan? Ha. Ini kita check. Betul. Ini okey. Ini dalam. Ini bel punya hat. Ini. Hey, you complain tak boleh hidup oh. Ha? Enggak ya, tunggu. You cakap apa oh? Eh. Itu ikan Oh. Pump jam oh. jam kah? Ya. Kasih start. 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 Off. Sudah jam oh, vacuum. Enggak ya, tunggu. Ini nanti ada orang datang tukar ini. Ini tukar.